Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 6, kami akan membentangkan pembentangan kajian kes iaitu Selangor, MB Selangor, Harun Idris dipenjara kerana perlawanan tinju Muhammad Ali di Malaysia. Sebelum saya memulakan pembentangan saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya iaitu saya, Nurlili Ardana, Hani Hanan, Elna Rosdamia, Aina Intan Nasuha dan juga Wana Amira. Terdapat isi kandungan yang kami sediakan iaitu pengenalan, definisi rasuah, latar belakang kes, pengenalan kes, proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes, faktor-faktor kes berlaku, implikasi, pengajaran dan juga kesimpulan. Jadi saya akan teruskan dengan pengenalan. Pengenalan rasuah merupakan masalah yang sering berlaku di Malaysia. Rasuah juga berasal daripada perkataan Arab iaitu al-riswah. Dalam Al-Quran juga, rasuah digolongkan dalam kata umum iaitu batil iaitu meliputi juga perkataan jenayah lain seperti merompak ataupun menipu. Dalam Al-Quran juga, rasuah adalah perkataan berkaitan dengan sesuatu tidak baik dan dilaknat. Di Malaysia dari segi undang-undang pula, segala perkataan yang membawa maksud kepada unsur-unsur menerima atau suapan adalah sebahagian daripada perbuatan jenayah iaitu rasuah. Kes rasuah biasanya dilakukan oleh golongan-golongan yang mempunyai kuasa iaitu kolor putih dan juga kalau orang biasa iaitu kolor biru. Menurut International Transparency telah didedahkan bahawa Malaysia menduduki tempat yang ke-50 daripada 180 buah negara di dunia. Selain itu, yang saya dapat adalah Harun Idris merupakan salah satu yang melakukan kes rasuah yang besar di negara kita. Teruskan dengan definisi rasuah. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Contohnya macam kita menyuruh sebuah kontrak untuk meluluskan kontrak tersebut untuk kita menjalankan sesuatu kontrak itu. Selain daripada itu, menurut tokoh Islam iaitu Syed Hussein Alatas dalam buku beliau Rasuah Sifat Sebab dan Fungsi menyatakan bahawa rasuah merupakan penyalahguna kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Dan jika kita masih berdegil untuk mengambil rasuah, kita akan dikenakan denda sebanyak RM100,000 dan dipenjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan gagal melapor pemberian. Manakala bagi gagal melapor permintaan, dipenjara tidak lebih 2 tahun dan didenda sebanyak tidak kurang RM10,000 ataupun yang kedua-duanya sekali. Tetapi jikalau masyarakat degil dan takut untuk membuat aduan, masyarakat tidak perlu takut kerana SPRM sentiasa memastikan kerahsiaan identiti seorang yang memberi maklumat kepada kita. Dan SPRM tidak boleh sesuka hati untuk mendedahkan maklumat atau seseorang yang membuat laporan kerana itu adalah rahsia daripada seseorang dalam apa jua keadaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan pas kepada tim member saya. Saya, Aina Intan Nasuha, akan membentangkan latar belakang kes rasuah Datuk Seri Haji Harun. Datuk Seri Haji Harun bin Haji Idris ialah Menteri Besar Selangor yang ke-8 dan seorang ahli politik berpengaruh dalam UMNO. Beliau dilahirkan di Petani Selangor pada 22 Disember 1925 dan berkhidmat sebagai Menteri Besar selama 12 tahun. Beliau merupakan pemimpin yang paling lama berkhidmat memegang jawatan tersebut. Selain itu, Datuk Seri Haji Harun juga merupakan Ketua Pemuda UMNO yang ke-5 pada tahun 1971. Semasa awal kerjayanya, beliau mula berkhidmat dalam Perkhidmatan Pentadbiran Melayu pada 1948 sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang di Middle Temple London, United Kingdom pada tahun 1953. Namun, pada 27 Mac 1976, Datuk Harun Idris telah dipecat daripada jawatannya sebagai Menteri Besar Selangor dan dikeluarkan daripada UMNO selepas didakwa terlibat dalam kes rasuah. Beliau dituduh menerima rasuah sebanyak RM250,000 daripada Hong Kong dan Shanghai Banking Corporation agar bank tersebut membina bangunan di Kuala Lumpur. Selain itu, beliau juga disyaki menyalahgunakan dana bank rakyat sebanyak 8 juta sepanjang memegang jawatan sebagai pengurusi bank tersebut. Duit tersebut digunakan untuk mengadakan perlawanan tinju di antara Muhammad Ali dan Joe Bangga di Stadium Merdeka. Kes ini mendapat perhatian meluas kerana melibatkan pemimpin kanan kerajaan. Pada tahun 1977, Datuk Harun Idris didapati bersalah dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun dan denda sebanyak RM25,000. Walau bagaimanapun, pada tahun 1981, dia menerima pengampunan diraja dan dibebaskan lebih awal. Kes itu menjadi salah satu contoh utama dalam sejarah politik Malaysia penyalahgunaan kuasa dan tindakan undang-undang yang diambil terhadap pemimpin negara. Assalamualaikum, nama saya Elna. Saya akan membentangkan tentang pengenalan kes. Penyelidikan yang telah dilakukan terhadap terhadap skandal rasuah Harun Idris ini adalah untuk kita mengenal pasti bagaimana rasuah boleh berlaku dalam kalangan pemimpin politik negara kita pada zaman dahulu serta kesan yang akan berlaku terhadap masyarakat dan negara. Kajian ini juga memberikan peranan penting untuk kita mengetahui bagaimana kuasa dan pengaruh seseorang pemimpin boleh disalahgunakan. Bukan itu sahaja, kita juga dapat melihat sejauh manakah sistem perundangan yang telah diadakan memberikan peranan dalam menegakkan keadilan terhadap pemimpin yang mempunyai jawatan tertinggi. Bukan itu sahaja, penyelidikan ini juga dilakukan adalah untuk kita mengetahui apakah punca yang menyebabkan berlakunya rasuah dalam kerajaan serta langkah yang boleh kita ambil untuk memperkukuhkan integriti dalam sistem pentadbiran negara kita. Dari segi kepentingan pula, kajian ini dapat membantu untuk kita mengingatkan kesedaran kepada masyarakat bahawanya pengambilan rasuah kerana ia akan memberi kesan terhadap pembangunan negara kita pada masa akan datang. Kes skandal rasuah Harun Idris ini telah memberi pengajaran bahawa apabila kita ambil rasuah, ia dapat menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin politik serta ia akan menjejaskan imej negara Malaysia. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita boleh ambil iktibar dengan bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan bahawa kes
rasuah ini tidak berulang kali untuk kali yang kedua. Seterusnya ialah proses pembongkaran dan tindakan terhadap kes rasuah Datuk Seri Haji Arul Idris. Kes rasuah ini telah sampai ke penghujungnya melalui beberapa peringkat. Beliau meredakan perlawanan tinju antara Muhammad Ali dan Joe Buckner di Stadium Merdeka di Kuala Lumpur pada tahun 1975. Acara ini tidak membawa faedah yang diperoleh dan ia menimbulkan persoalan tentang sumber dana yang digunakan. Beliau didakwa telah mengumpul dana untuk membiayai perlawanan tersebut dengan menyalahgunakan dana bank sebanyak 8 juta semasa beliau memegang jawatan sebagai pengurusi bank rakyat. Beliau juga dituduh menerima wang sebanyak 250,000 daripada Perbadanan Perbankan Hong Kong dan Shanghai HSBC untuk meluluskan pembinaan bangunan perbankan di Kuala Lumpur. Pada tahun 1977, Mahkamah mendapati Datuk Harun Idris telah bersalah kerana menyalahgunakan wang bank rakyat. Beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan juga 6 bulan lagi kerana penyalahgunaan wang. Dia cuba merayu tetapi Majlis Paivi di London menolak permohonannya pada 20 Februari 1978. Kira-kira 200 pengikut muda UMNO mengepung rumah Datuk Harun Idris pada 23 Februari 1978 untuk menghalangnya daripada dibawa ke penjara untuk menjalani hukuman 6 tahun atas kesalahan rasuah dan juga penipuan. Walau bagaimanapun, beliau tetap menyerah diri kepada polis di rumahnya pada 1 Mac 1978 dan dia dibawa ke Hospital Umum Kuala Lumpur untuk menjalani pembedahan kecil sebelum dipenjara di penjara Godong. Datuk Harun Idris telah dibebaskan lebih awal pada tahun 1981 selepas menjalani kira-kira 3 tahun hukuman. Di sini membuktikan bahawa tindakan undang-undang boleh diambil terhadap pengurus tertinggi yang melakukan rasuah. Saya hanya binti Nizam. So saya akan explain pasal faktor-faktor kes Harun Idris ini boleh berlaku. Yang pertama adalah dari segi penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pemimpin. Disebabkan Harun Idris ini merupakan seorang pemimpin iaitu bekas Menteri Besar Selangor. Jadi dia mempunyai kuasa untuk mengakses segala sistem dan tanpa batas. Disebabkan itu ketidakkawalan pengaksesan itu menyebabkan sistem penyelewengan ini boleh berlaku. Sebab yang kedua adalah kelemahan pengawasan dalam sistem pentadbiran. Sistem pemantauan pada era tersebut tidak efektif disebabkan teknologi yang tidak canggih, tak efisien lain macam sekarang. Dan disebabkan itu penyelewengan boleh berlaku dan dapat dijalankan dengan lebih mudah. Yang ketiga adalah tekanan dalam kewangan parti dan politik. Harun Idris ini merupakan pemimpin UMNO yang ternama dan disebabkan itu dia ni ada masalah dari segi kewangan dan dana bagi menjalankan projek-projek dalam parti tersebut. Jadi disebabkan itu mengalami tekanan dan dia terpaksa mengambil jalan yang salah. Saya Wan Amira binti Ahmad Syukri. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang implikasi kes dalam jangka masa panjang dan dalam jangka masa pendek. Kes ini memberi implikasi besar dalam jangka masa panjang dan pendek terhadap individu, organisasi serta negara. Antara implikasi dalam jangka masa panjang terhadap individu iaitu Datuk Harun Idris. Walaupun Datuk Harun Idris pernah berjasa kepada negara, skandal ini telah meninggalkan kesan yang negatif terhadap legasinya. Namanya akan sentiasa dikaitkan dengan kes rasuah yang melibat banyak sektor. Oleh itu, pengajaran kepada ahli politik tentang bahaya penyalahgunaan kuasa demi kepentingan sendiri serta kepentingan integriti dalam kepimpinan. Seterusnya terhadap organisasi seperti UMNO dan Bank Rakyat, mendorong UMNO untuk melaksanakan reformasi dalam parti mereka bagi memperketatkan pemantauan terhadap pemimpinnya. Dalam sektor kewangan pula, bank rakyat dan institusi lain mula memperkukuhkan kawalan dalaman mereka bagi mengelakkan penyalahgunaan dana pada masa hadapan. Kerana bank rakyat telah rugi sebanyak 8 juta akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh Datuk Harun Idris untuk perlawanan tinju antara Muhammad Ali dan Joe Buckner di Stadium Merdeka. Seterusnya, terhadap negara pula, meningkatkan kesedaran rakyat tentang bahaya rasuah serta kepentingan ketulusan serta kejujuran dalam pentadbiran negara. Institusi pencegahan rasuah seperti SPRM diperkukuhkan bagi mementeraskan amalan rasuah dalam kalangan pemimpin. Dalam aspek ekonomi dan politik pula, keyakinan pelabur dari luar maupun dalam negara untuk melabur di negara kita terhadap kestabilan negara sedikit terjejas. Implikasi dalam jangka masa pendek pula terhadap individu iaitu Datuk Harun Idris. Pada tahun 1976, Datuk Harun Idris dipecat dan sekaligus kehilangan jawatannya sebagai Menteri Besar Selangor. Datuk Harun Idris menjadi Ketua Pemuda UMNO dan Menteri Besar Selangor yang berkhidmat selama 12 tahun tetapi kehilangan kepercayaan rakyat serta sokongan daripada Parti UMNO dan meletakkan jawatannya pada 27 Mac 1976. Datuk Harun Idris dijatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun meskipun kemudian mendapat pengampunan. Seterusnya, terhadap organisasi seperti UMNO dan Bank Rakyat, skandal ini mencetuskan krisis dalam UMNO apabila kredibiliti kepimpinan parti dipersoalkan oleh rakyat. Bank Rakyat mengalami kesan negatif apabila dana berjumlah 8 juta disalahgunakan menyebabkan kerugian besar. Oleh itu, kepercayaan pelabur terhadap organisasi yang terlibat terjejas sekaligus memberi kesan kepada kestabilan ekonomi. Dan akhir sekali terhadap negara, kegiatan rasuah yang berlaku menyebabkan biografi negara menjadi huru-hara apabila pegawai memperolehi jawatan melalui rasuah. Oleh itu, terhakislah kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap pentadbiran negara serta kerajaan dan mencemarkan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Apabila negara dipandang sebagai mempunyai kelemahan dalam aspek ketulusan pentadbiran dan pemimpin politik yang menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. Bagi pengajaran pula, yang pertama adalah kerajaan mesti memantapkan prinsip kedaulatan undang-undang seperti tidak mendiskriminasikan untuk memberi hukuman kepada siapa-siapa. Maksudnya tidak mengira status. Kerajaan mestilah menetapkan satu undang-undang yang digunakan pakai bagi semua golongan status. Yang kedua adalah pemimpin mestilah mempunyai sikap integriti dan accountability dalam memimpin. Dalam kes Harun Idris ini dapat lihat bahawa Harun Idris ini sendiri tidak mempunyai kriteria integriti dalam mentadbir. Jadi setiap pemimpin haruslah memiliki kriteria tersebut agar dapat dijauhi daripada sikap-sikap rasuah dan penyelewengan supaya sistem pentadbiran ini berlaku dengan efisien dan tidak akan membebani rakyat. Yang ketiga adalah individu mesti menyedari kesan buruk rasuah terhadap ekonomi dan imej negara. Dan dari kes ini kita dapat lihat bahawa disebabkan rasuah ini, negara dapat imej buruk dan juga menjejaskan ekonomi negara. Jadi orang luar negara nak melabur dalam ekonomi Malaysia, dia akan ragu-ragu dan akan fikir 2 kali untuk membuat keputusan begitu disebabkan adanya kes ini. Jadi mereka macam takutlah kes ini mungkin akan berulangan.
Itu saja dari saya. Sebagai kesimpulan, apa yang kita boleh pelajari daripada kes Harun Idris ini adalah beliau telah meninggalkan banyak kesan buruk pada negara kita. Bukan itu saja, ia juga telah memberi pengajaran kepada seluruh rakyat negara Malaysia. Ramai rakyat Malaysia telah membuka mata bahawa apabila mereka melakukan atau mengambil rasuah, mereka akan diberikan hukuman yang setimpal seperti mana hukuman yang telah diterima oleh Harun Idris pada masa dahulu. Okey, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mengamalkan sikap kejujuran dan integriti dalam melakukan segala urusan agar amalan rasuah seperti ini tidak berulang lagi, serta ia juga dapat mengekalkan imej negara kita sebagai imej yang tidak, sebagai negara yang tidak mengamalkan konsep rasuah dalam melakukan sebarang urusan. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.